Nabi kata tidak ada satu hari pun yang satu-satu orang itu bangkit pagi melainkan ada dua malaikat Allah hantar turun mai kat dia. Semua kita jaga pagi ya, dua malaikat Tuhan hantar mai. Satu malaikat ni dia kerja doa apa? Ya Allah, bagilah ganti kepada orang yang menafkahkan harta. Malaikat ni Tuhan hantar mai. Ini bukan raqib atid, ni hak lain. Satu kerja dia doa yang tu. Ya Allah, bagi ganti balik kepada orang yang masa hidup dia duk sedekah, dia duk infak harta dia. Kalau dia ni jenis orang suka duk sedekah, walau dia bagi sekupang, dia tak bagi ribu-ribu macam orang lain, tetapi dia ni satu orang yang suka duk bagi untuk membantu orang lain. Orang yang macam ni, malaikat ni doa kat dia, ya Allah, bagi ganti balik apa yang dia bagi kat orang. Hak satu lagi pula doa, ya Allah, bagilah kebinasaan kepada harta si kedekut ini. Daripada pagi sampai malam nak tidur, kupang pun tak ada belanja, infak pada jalan Allah. Tak ada seringgit pun dia bagi. Malaikat ni akan doa kat dia apa dia? Malaikat kata, ya Allah, ya Tuhanku, binasakan harta dia hak mana duk ada tu. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari.